So Abang Miru dah try lenjan Samsung Z Fold ni lebih kurang dalam 2 bulan macam tu. Handphone ni dia nampak canggih tau. Personal Abang Miru rasa macam okey, tapi ada juga beberapa benda yang Abang Miru rasa macam tak apa, macam ni. Abang Miru akan cerita full dekat awak selepas 2 bulan penggunaan Samsung Z Fold ni, apa yang tak best dan apa yang best. Let's check it out. So guys, Abang Miru dekat sini. Hari ni kita nak cerita dekat awak tentang Samsung Z Fold 7 yang Abang Miru dah pakai lebih kurang dari 2 bulan macam tu. Start daripada mula-mula dia keluar hari tu pada 1 Ogos. Abang Miru dah pre-order. So ini adalah first batch yang Abang Miru dapat dan Abang Miru pakai sampai hari ni. So ini adalah benda yang Abang Miru recognize yang best dengan yang tak best tentang Samsung Z Fold. Mungkin awak terfikir yang awak nak beli Samsung Z Fold 7 ni, mungkin awak boleh consider selepas awak tengok review ni. So sebelum tu jangan lupa tekan button subscribe dan turn on notification siap-siap in case ke depan kita ada update lagi handphone yang menarik macam ni, awak takkan ketinggalan. So kita cerita pasal benda yang best dulu. First kali, benda yang Abang Miru suka dengan Samsung Z Fold 7 ni adalah dia punya multitasking. Abang Miru boleh cakap dekat awak dia punya function untuk multitasking dekat handphone ni memang another level. Dia boleh cakap tahap dewa. Contoh Abang Miru boleh buka 3 app serentak. Contoh kalau kata Abang Miru nak type message ke, dalam masa yang sama Abang Miru nak tengok movie dekat YouTube ataupun Netflix, ataupun dalam masa yang sama lagi Abang Miru nak pantau platform yang lain, benda tu smooth. Dan Abang Miru rasa even kita buat multitasking pun, kita buka 3 apps dalam tempoh yang serentak, dia masih lagi tak ada lagging. Abang Miru tak jumpa lagi sebarang bugs, tiba-tiba satu apps tak function ke, ataupun dia punya split tu tak smooth ke. So far memang going well. Memang kita rasa macam memang sangat smooth, memang sangat ok, tak ada apa-apa masalah. So kalau kata awak memang jenis multitasking, awak suka tengok video, dalam masa yang sama awak suka reply message, dalam masa yang sama awak nak buat editing video, Abang Miru rasa handphone ni memang sesuai dengan awak. Lepas tu pula, dengan multitasking tu awak tengok dia punya screen ni, dia memang tak ada masalah untuk awak buka 3 app serentak. Sebab kalau awak nak buat multitasking dekat Samsung Z Fold 7 ni kan, contohnya macam dekat atas ni Abang Miru ada tengok YouTube, sebelah sini pula Abang Miru ada tengok thread, dan bawah ni Abang Miru ada buat research dekat ChatGPT. Okey, contohnya awak tengok dekat sini Abang Miru ada buka apps YouTube dekat sini untuk Abang Miru tengok video. Yang sebelah kanan ni pula Abang Miru ada buat research sikit dekat thread, ada membaca sikit, dan belah bawah ni pula kita nak type apa-apa dekat ChatGPT. Dia sangat-sangat smooth untuk ketiga-tiga apps ni. Dia working well tau. Dia tak ada masalah lagging, dia tak ada masalah apa-apa kecacatan, cacat celah dekat sini Abang Miru tak nampak lah. So overall kalau kata awak jenis yang productivity, awak nak handphone yang memang sangat produktif, awak seorang yang multitasking, handphone ni memang sangat-sangat sesuai. Yang nombor 2 Abang Miru suka dengan Samsung Z Fold 7 ni adalah dia punya quality screen dan juga size screen belah dalam dia ni. So selepas 2 bulan Abang Miru pakai, display dia ni solid tau. Dia punya color cantik, brightness dia boleh cecah dengan brightness yang tinggi. Walaupun Abang Miru guna dalam keadaan bawah cahaya matahari tau, kita duduk dekat outdoor, dia punya screen dalam ni memang tak mengecewakan. Kita boleh nampak every details, every color tu memang sangat-sangat cantik. Dan aspect ratio dia Abang Miru rasa dia memang unik sebab dia tak memanjang, dia tak macam tablet macam tu, tapi dia lebih kepada boxy tau, dia lebih kepada petak macam ni. So Abang Miru suka dengan ratio dalam ni. Dan setiap kali Abang Miru buka handphone ni kan, kita tutup macam ni kan, lepas tu kita buka kan, ada rasa macam wah, aku pakai handphone mahal siut. Yang ni lah yang Abang Miru suka. Lagipun kalau kata awak buka setakat boleh buka tapi kualiti dalam tak cantik, Abang Miru rasa macam tak okey juga. Tapi masalahnya setiap kali buka di dalam dia tu memang sangat-sangat cantik, color dia memang sangat-sangat best. Yang tu yang Abang Miru rasa macam tertarik dengan Samsung Z Fold 7 ni. Dan yang last kali Abang Miru suka tentang Samsung Z Fold 7 ni adalah dia punya build quality dan juga dia punya premium dia tu. Kalau awak nak tahu, reka bentuk Samsung Z Fold 7 kali ni dia lebih kukuh, lebih strong, lebih cantik, lebih premium, lebih sedap kalau awak nak comparekan dengan Samsung Z Fold 6. Dia tak adalah rasa fragile sangat kalau awak lipat hari-hari kan. Macam sebelum ni Abang Miru pakai Samsung Z Fold 6 kan, bila kita lipat tu kita rasa macam takut-takut tau. Sebelum ni bila Abang Miru pakai Samsung Z Fold 6 kan, bila kita lipat tu dia rasa macam takut-takut sikit. Dia macam takut macam patah, takut macam boleh ke nak lipat ni. Walaupun dia sebuah handphone yang lipat, tapi kita nak lipat pun jadi takut-takut tau. So untuk Samsung Z Fold 7 ni dia lebih confident sebab kita rasa memang betul-betul kukuh. Dan satu
Satu lagi yang Abang Mirul suka adalah dia punya ketahanan bateri. Untuk ketahanan bateri Samsung Z Fold 7 ni, Abang Mirul cas boleh kata sehari sekali je tau. So bila kita cas penuh pagi, kita nak datang pergi kerja, kita ambil pakai, Abang Mirul boleh survive sampai balik tau. So mungkin dalam pukul 7, pukul 8 tu bateri dah tinggal lebih kurang dalam 20% macam tu. Balik rumah baru Abang Mirul akan cas mula. So Abang Mirul rasa macam okey, tak ada masalah. Dia tak menyusahkan bila awak tengah kerja nak guna multitasking apa semua, ataupun awak nak main game, tiba-tiba bateri tak ada, awak terpaksa cucuk charging. Tak, yang tu tak perlu. Abang Mirul rasa benda tu tak ada lagi lah. So dengan ketahanan bateri, dengan dia punya build quality dan rasa premium tu, so far memang okey pakai. Dia sedap pegang pun sedap, guna pun okey, skrin pun cantik. Awak akan rasa satu perasaan setiap kali awak guna handphone ni, awak akan rasa jatuh cinta. Sekali guna, sekali buka jatuh cinta, sekali buka jatuh cinta lagi, macam tu lah. Tapi yang tu yang indah aja. Benda yang tak best yang Abang Mirul boleh recognize tentang Samsung Z Fold 7 ni, Abang Mirul tahu even Samsung Z Fold 7 ni dia lebih nipis kalau nak dibandingkan dengan Samsung Z Fold 6 yang sebelum ni. Tapi untuk sebuah telefon lipat, dia masih rasa tebal tau. Kalau awak nak comparekan dengan Samsung S25 Ultra, Abang Mirul rasa Samsung S25 Ultra tu dia nipis sikit kalau nak dibandingkan dengan Z Fold 7 ni. Tapi bab ketebalan tu Abang Mirul rasa macam okey je lah, sebab dia dah improve daripada tahun lepas. Cumanya dia masih lagi berat kalau nak dikomparekan dengan Honor Magic V5 dan handphone-handphone lain yang foldable. Tapi ada lagi yang lebih nipis daripada ni, ada yang lebih ringan daripada ni. So bila masuk dalam poket, Abang Mirul rasa macam terganggu. Awak tak boleh pakai handphone ni masukkan dalam poket tanpa tali pinggang. Tolong pakai tali pinggang. Kalau awak tak pakai tali pinggang, akan membuatkan poket awak dan seluar awak jadi londeh tau. So better awak nak masukkan dalam poket, awak kena pakai tali pinggang. Tu tak tambah lagi dengan pakai casing. Kalau pakai casing dia akan lebih tebal, dan kalau kata awak pakai casing yang berat tu, dia akan jadi lebih berat lah. Abang Mirul selalunya akan pakai yang raw macam ni lah. Itu pun dah rasa berat lah. Yang nombor 2 Abang Mirul rasa tak best juga dengan Samsung Z Fold 7 ni adalah dia punya crease dekat bahagian tengah ni. Lipatan dia tu, walaupun Samsung cakap dia dah improve kan dia punya reka bentuk lipatan ni kan daripada tahun lepas, tapi dia masih lagi nampak tau. Kalau awak pegang ni, awak slide ni, dia tak adalah rasa macam terlampau teruk sangat kalau nak dikomparekan dengan Z Fold 6 dengan Z Fold 5. Dia okey, better, dia lebih, orang Kedah panggil cangkat tau. Dia panggil apa? Dia lebih tak terasa tenggelam tau skrin tengah ni. Tapi dia masih lagi nampak kesan lipatan tu, dan lebih ketara kalau awak tutup skrin. Awak tutup skrin macam ni, awak biarkan off gelap macam ni, awak akan nampak kesan lipatan tu. So bila awak buka, awak tutup, dia akan nampak itu je lah, dia macam rimas mata sikit. Tapi so far okey, tak ada masalah. Untuk skrin dia, color cantik, cuma crease dia tu je dia nampak menyelah sangat. Dan yang nombor 3 Abang Mirul rasa tak best dengan Samsung Z Fold ni adalah dia punya harga. Ya, starting price dia, kalau awak nak tahu, masa mula-mula Abang Mirul beli dulu hampir cecah RM8,000 ataupun RM8,000 lebih, tak silap macam tu lah Abang Mirul rasa. Itu je Abang Mirul rasa Samsung perlu pertimbangkan balik. Mungkin kalau kata nanti keluar Samsung Z Fold 8 ataupun Z Fold 9 ke, mungkin boleh turunkan balik sampai tak cecah RM8,000, mungkin dapat dalam RM7,000 lebih ke, ataupun RM6,999. Abang Mirul rasa mungkin orang akan beli Samsung Z Fold ni lebih ramai. Tapi sekarang ni kalau kita tengok, orang yang pakai Samsung Z Fold ni sangat sikit tau. Sebab mungkin salah satu puncanya adalah dia punya harga yang kurang mampu milik. Starting price RM8,000, tapi dia masih lagi ada beberapa cacat celah dekat sana sini. Maksudnya kalau yalah awak spend untuk RM8,000 beli handphone foldable, for sure lah awak spend banyak duit. Awak nak handphone yang kalau boleh hampir mencecah kepada perfect tau. Tapi masalahnya handphone ni belum cukup perfect lagi. Dan satu lagi Abang Mirul rasa dia punya UI, dia punya software. Bila awak beli dengan harga RM8,000, masa mula-mula penggunaan hari tu dia ada bugs tau dekat UI dia. Sebab mungkin mereka baru nak try kan dengan UI yang baru. Tapi bila dia dah update software yang latest ni, Abang Mirul rasa okey je, smooth, tak ada masalah. Cuma bateri dia pula. Tadi Abang Mirul cakap bateri dia okey kan, boleh cas sehari sekali kan. Memang betul. Kalau Abang Mirul just guna untuk social media, tak gunakan apps yang berat. Tapi kalau Abang Mirul dah start buka nak main game, Abang Mirul dah start pakai Netflix ataupun tengok YouTube dengan high resolution 2160p tu, memang dia akan drain bateri cepat. So Abang Mirul rasa kalau Abang Mirul betul-betul maksimum kan Abang Mirul punya penggunaan dekat Samsung Z Fold 7 ni, mungkin Abang Mirul kena pakai cas tu 2 hari sekali. Handphone Abang Mirul pernah main game dekat sini dan tengok Netflix masa tu cuti, Abang Mirul cas daripada pukul 10 tu dia dah penuh, kita fullkan tengok movie dan fullkan main game, pukul 3 petang Abang Mirul
Mirul dah kena cas. Dan kejap lagi Abang Mirul ulang lagi benda yang sama, kejap lagi pukul 6, pukul 7 macam tu dia dah drain below 20%. So Abang Mirul terpaksa cas lagi. Ataupun awak mungkin bukan kaki movie yang tegar, awak mungkin boleh consider tentang dia punya bateri. Tapi kalau awak rasa macam bateri tu tak kisah, awak boleh willing untuk cas bila bateri dia habis tanpa ada rasa gangguan masalah langsung, awak memang kena pakai handphone ni. Sebab apa? Sebab kalau awak kaki gaming, awak kaki tengok movie, skrin dalam dia memang sangat-sangat cantik. Itu yang Abang Mirul boleh recommend. So bagi pendapat Abang Mirul, awak kena tahu tujuan kenapa awak nak beli Samsung Z Fold 7 ni. Sebab Abang Mirul rasa awak kena sebab awak beli bukannya nak tunjuk siapa lagi power tau, tapi handphone ni value for money awak. Kalau awak rasa handphone ni berbaloi dengan kegunaan awak, bateri dia macam tak kisah sangat, asalkan function dalaman dia okey, skrin dia cantik, skrin dia besar, lepas tu dia punya software agak smooth, boleh multitasking, awak mungkin boleh consider dengan Samsung Z Fold 7. So lepas 2 bulan Abang Mirul guna Samsung Z Fold 7 ni, Abang Mirul boleh simpulkan yang bukan semua orang boleh pakai Samsung Z Fold 7 ni. Abang Mirul tak adalah cakap yang Abang Mirul menyesal pakai handphone ni, tapi secara jujur awak kena tengok awak nak beli handphone ni untuk apa. Kalau awak just nak main game, lepas tu awak nak tengok movie, itu adalah prioriti awak mungkin boleh consider balik, sebab ketahanan bateri dia tak terlampau bagus macam kompetitor foldable handphone yang lain. Tapi kalau awak nak rasa pengalaman premium pakai foldable phone, Abang Mirul rasa Samsung Z Fold 7 ni antara foldable phone yang agak premium, yang awak pakai pun awak akan rasa jatuh cinta. Kalau orang lain tengok pun orang akan rasa macam wow, handphone ni memang cantik. Kalau awak pandai guna betul-betul optimize tentang Samsung Z Fold 7, semua function dia awak cuba, semua benda yang boleh buat multitasking dia awak pakai. Handphone ni bukan sekadar handphone, bukan sekadar smartphone, tapi dia macam satu benda yang memang another level yang akan duduk dalam poket awak. So overall rating Abang Mirul boleh bagi dekat Samsung Z Fold 7 ni 8/10. So awak rasa macam mana? Awak rasa berbaloi ataupun tak selepas 2 bulan penggunaan yang awak dengar Abang Mirul share dekat awak? Berbaloi ataupun tak awak pakai foldable Samsung Z Fold 7, ataupun awak lebih prefer untuk pakai foldable handphone yang lain, contohnya macam Honor, Vivo ataupun Google Pixel? Awak boleh komen dekat ruangan kat bawah. Dan kalau awak nak tahu untuk Samsung Z Fold 7 ni apa lagi yang best, awak nak tahu kita nak share features apa lagi yang menarik, awak boleh komen juga dekat bawah. InsyaAllah kita akan update untuk next video. So guys, untuk video Samsung Z Fold 7 kali ni Abang Mirul rasa itu je yang Abang Mirul nak sampaikan. Kalau awak berminat tentang review smartphone yang macam ni, jangan lupa tekan button subscribe. Jumpa lagi for next video. Assalamualaikum.